Video ini menerangkan proses pengaktifan akaun bagi pengguna sedia ada pada sistem e-perolehan DBKL. Pengguna akan menerima email berkenaan pengaktifan akaun. Sila klik butang aktifkan akaun. Sistem akan memaparkan halaman untuk pengemaskinian maklumat syarikat. Pengguna perlu melengkapkan maklumat am syarikat, pengarah syarikat, pegawai syarikat dan maklumat fail. Setelah kemaskini selesai, klik butang seterusnya. Pengguna perlu menetapkan kata laluan untuk log masuk ke dalam sistem. Pada medan kata laluan, masukkan kata laluan baharu anda. Pastikan kata laluan memenuhi semua kriteria keselamatan yang dinyatakan. Pada medan ulang kata laluan, masukkan semula kata laluan yang sama. Seterusnya, tanda pada checkbox perakuan syarikat sebagai pengesahan. Akhir sekali, klik butang pengaktifan syarikat untuk melengkapkan proses pengaktifan akaun. Pengguna kini berjaya log masuk ke dalam sistem. Terima kasih kerana menonton.